Okay guys, jumpa lagi. This video adalah contoh di mana saya invest dalam bentuk $100. So sekarang ni investment block code saya sini. Jika klik di sini, anda dapat lihat bahawa pendapatan di sini adalah 2.25% sehari. That mean ini adalah contoh investment block. So invest start date pada 14/2/2007 hingga sekarang. Dan end date adalah 25/5/2007. So nilai yang investment value ialah $100 dan sudah masuk hari ke-36. So dalam semua sekali dalam $78.75 lah. Saya dah collect daripada sini. So kalau invest bawah 1000 USD, pulangannya ialah 2.25% sehari. So saya akan tunjukkan kepada anda satu lagi bahagian di mana history of payment yang diberikan kepada akaun saya di sini. Alright. Anda dapat lihat di sini pada 20 hari bulan, 19 hari bulan, 18, 17, 16. So pulangan diberi adalah 2.25% dan daripada $100, that means satu hari saya boleh dapat $2.25 every day. Okay, kita tengok ke bawah sedikit. Start. Sebenarnya benda ni tak lama, pejam celik dah esok lusa, and then dapat pulangan secara passive income secara hari-hari 2.25%. Satu kerja yang agak mudah lah kita. So di sini dapat start 14/2 hingga sekarang lah 2.25%. Okay, next video I show you satu akaun yang bernilai 1000 USD. See you next video.